Sabtu kat sini. Khamis kat ikan mas kan? Ya dah Kan? okey. Hari ni seorang jaga? Hari ni seorang. Anak saya ada apa? Kecil sikit dekat kolej. Oh, tapi biasa Sabtu pun anak ada lah patutnya. Betul lagi. Oh. Hari ni saya seorang lah. Mungkin dia datang tapi lewat sikit lah. Kat ikan mas ada jumpa anak hari tu. Tapi memang busy sangat lah. So, itu lagi ramai kan orang. Itu memang ramai ketemu lah. Sini corner-corner sikit kan? Sini corner-corner sikit agak boleh jugalah. Boleh Ada jugalah. Tapi tak seramai macam dekat sini boleh jaga seorang. Sini boleh jaga seorang, boleh kontrol seorang. Tapi boleh. Tapi kalau kat Taman Ikan Mas tu memang tak boleh. Ikan mas tu memang huru-hara tengok. Betul. Sebab dia pun banyak gerai-gerai yang baru kan? Betul. Orang datang. Akak pun famous itu. Semua orang kenal. Kita post video semua cakap dia kenal akak. Kebanyakan dia orang datang buat ni kan. Ikan mas ramai yang datang. Taman Ikan Mas memang ramai. Tu apa? Cakwe pun famous, Abang J pun famous. Akak pun famous, semua orang kenal. So kita post video akak pun viral hari tu. Yang mana? Makan apa hari ni? Oh, okey ada. Tapi dah lama lah, tahun lepas. Bulan 9 kot kita pergi. Dah lama dah. Sini pun okey, tapi sini tak seramai macam kat Taman Ikan Mas pula. Lain tempat kan? Tapi sini kalau hari Rabu okey ramai. Rabu okey? Sebab orang balik kerja kan. Oh, Rabu lagi banyak gerai ke Sabtu? Rabu. Rabu lagi banyak. Rabu Boleh datang balik. Penuh Oh, penuh. Boleh datang lagi lah nanti. Tapi Rabu ada kat sini juga ya, Kak? Sini. Sebab saya Rabu dah tak kat sini. Kami Taman Ikan Mas. Orang kata ada restoran Tak ada. Tak ada Tak ada. Saya kat sini je, pasal malam je. Pasal malam je? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Sabtu, Rabu di sini punya mesti. Kami Taman Ikan Mas. 3 je lah. Nah, so jadi nak jumpa akak bukan senang juga. 3 hari. Nama tadi. Biasa.